Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Iris. Dan saya Khairina Nunafisha. Kami membawakan liputan khas Tims TV. Telah berlangsung program ceramah dan pameran bebas tinggi anjuran unit hal murid dan unit kurikulum SK Tekuk Ampuan Mariam yang melibatkan semua murid tahap 2. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran warga sekolah tentang bahaya penyakit denggi serta kepentingan mengamalkan langkah-langkah pencegahan dalam kehidupan seharian. Nyamuk apa? Nyamuk Aedes. Berapa jenis nyamuk ada? Dua. Nyamuk apa? Ya. Nyamuk. Berarti. Okey, betul. Okey. Yang kedua betul betul. Sepanjang program, murid mengikuti ceramah kesedaran dan melawat pameran interaktif berkaitan penyakit denggi, kitaran hidup nyamuk Aedes serta amalan 3M+. Pelbagai maklumat dan aktiviti menarik telah memberi pendedahan kepada murid tentang cara mencegah pembiakan nyamuk dan memastikan persekitaran sentiasa bersih, selamat serta bebas denggi. Mana besar dengan telur ayam? Semut boleh makan. Semut boleh makan. biarkan. Makin dia apa? Kita presiden Presiden FIFA. Mana Wes? Okey guys, hari ni kita ambil gambar dengan orang-orang random. Presiden. Ilmu yang diperoleh dapat dipraktikkan oleh semua murid dalam kehidupan seharian demi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada ancaman denggi. Ingatlah pencegahan bermula daripada diri kita sendiri. Bersama-sama kita amalkan 3M+ dan kekalkan persekitaran yang bersih demi kehidupan yang lebih sihat. Saya Putri Iris Dan saya Khairina Nunafisha. Kami dari Tims TV, cerita kita bermula di sini. Baik.